Kemudian, dalam fikiran saya, apabila telah 2 orang beritahu anak kita meninggal dunia dari sumber yang berbeza, saya rasa ini betul lah ni. Kemungkinan benar lah. Saya kata, benar lah. Selepas itu, adik saya pula telefon. Macam mana ni abang? Kamu nak simpan di mana jenazah ni? Saya kata, saya simpan di Shah Alam lah. Sebab saya pun ahli khairat kematian masjid dekat rumah saya kata. Saya pun nak telefon kepada pengurusi khairat kematian Kariah saya. Tengah-tengah saya nak telefon, tiba-tiba anak saudara saya, Dina, datang bagi tahu, sabar. Dia masih ada lagi. Cakap, macam mana kamu tahu dia ada? Rupanya adik ipar saya, ada sepupu dia seorang, nurse di HKL, dia minta nurse ni pergi tengok. Pergi tengok anak saya tidak sedarkan diri dan berada di tempat kecemasan HKL. Dalam keadaan tidak sedar diri, muka penuh dengan darah, bengkak semualah kan. So, selesailah satu masalah di situ. Jadi saya pun rasa lega lah. Saya lega, saya bersyukur kehadrat ilahi kerana anak kita yang dikhabarkan meninggal dunia ada kembali. Saya rasakan macam satu benda ni hilang yang Allah dah ambil tapi diberikan kembali kepada kita. Dan itu membuatkan saya rasa macam bersyukur sangat-sangat kehadrat ilahi. Kerana beri balik, seolah-olah beri balik kepada saya anak ini.